ماله وعن شبابه وعن علمه. Dia bakal tak rajin dengar kamu ni. Dia minta kalah, minta kertas. Minta kertas, minta kalah. Si usaha politik hamba tu Anwar Bakri beri kalah. Tulis. Boleh pakai, terima kasih banyak saya jadi murid Tok Guru. Dia bahasa dia anak murid, dia bahasa kamu Tok Guru. Hamba rasa lagu mana dia tak rajin dengar kamu ni. Nak kata tak rajin dengar orang Melayu. Tentu hak ehwal kiamat ni menjadi rukun dalam pengajian kita. Beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, beriman dengan tu, beriman dengan akhirat. Jadi rukun. Rukun-rukun ni tiada. Pucu. Ambil boleh. Hamba kata kita akan soal akhirat. Dia jawab apa ni kena serupa dengan hak cikgu ajar. Cikgu Tuhan ni Nabi Muhammad. Dilantik oleh Allah sendiri, bukan dilantik oleh kerajaan. Nabi Muhammad ni bukan kerajaan lantik je Nabi, bukan syarikat, bukan wakaf. Allah lantik Muhammad Rasulullah. Pertama kita kena soal dengan umur. Kerana nikmat pertama Tuhan beri kita ni umur. Daklah perut umur lagi gedik lah perut. Umur lah tu. Aku beri kamu umur, bukan mu cari kedai, bukan mu curi orang, bukan pinjam orang. Umur ni hak aku, betul benar beri. Mu buat apa aku? Supaya Nabi ajar kau, supaya mesta John White, John Black atas. Ingat. Yang keduanya, syabab, tenaga. Tenaga mata menengok, tenaga telinga mendengar, tenaga otak berfikir, tenaga kaki jalan, tenaga tangan menulis, maka mupakah berapa atas dunia. Dia kena tanya, mupakah berapa? Mutulis berapa? Mu artikel berapa? Dua, yang ketiganya harta. Min aina wa fima anfa. Harta ni dua soalan. Harta boleh kamu ni masuk ikut saluran mana? Dan boleh kamu buat kerja ke mana? Dua soalan harta. Mari di mana harta halal ke haram? Dan bila boleh kamu membelanja untuk apa halal ke haram? Yang keempatnya ilmu. Wan ilmi, ha ilmu. Ilmu ni Tuhan beri belaka kat orang. Hak berdaya hak buta huruf pun boleh ilmu. Hak buta huruf duduk kecek kedai kopi, buah kedai kopi sepagi tu mah. Arti ada ilmu bukan jahil. Pandai ada ilmu jauh jahil. Jahil pada ilmu kena soal kadang-kadang. Dia mendengung dekat saya hari ni jadi anak murid Tok Guru. Ya Allah, mujurnya aku boleh seorang orang besar jadi mengaku anak murid. Ni nak rakyat perhatian semua perjuangan PAH ni bukan nak sangat kita tapi tak ada orang nak pergi, tak ada pergi. Tolak Islam pun akhirat kelak kena soal. Pada ada soal yang keadaan jahil, baik soal keadaan kita pandai. Tak kena ruana Islam aja. La ikraha fid din. Kata bayan apa itu? Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah fa yasubullah an wa min ghairi ilm. Dalam masalah demonstrasi ni, buat kartun, gambar kartun hina Nabi, hina Islam. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Mu jangan maki orang yang duk menyembah lain pada Allah. Fa yasubullah an wa min ghairi ilm. Kalau mu maki dia maki aku. Kalau mu tak mau beri orang tolak Islam, mu tak sama maki dia, mu pergi dakwah dia. Maki tak sesama masalah. Supaya hak duk maki Islam dari kartun. Akhir sekali bergaruk sana seluruh dunia bergaruk. Kena bakar pun setengah. Rumah kena bakar, motorkar kena bakar, kedutaan di Syria kena bakar. Kita buat demonstrasi hari Jumaat lepas. Kita beri pengamaran, termasuklah YB Salahuddin Bucak, Ambo Bucak sepatutnya. Kalau tak setuju dengan orang tak ada Islam, tak sama marah. Marah tak sama masalah. Buat lagu mana? Dakwah. Ajuk. Demonstrasi Islam ni berapa? Tak kena berapa. Islam ni bukan hak PAH buat, bukan hak Tok Guru sini buat, bukan hak Nabi Muhammad buat pun. Hak mari langit. Kalau hujan mari langit demo telan. Kalau cahaya mari langit demo terima. Kalau udara hak mari langit kita terima. Islam mari langit. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Tuhan kata Quran itu daripada tukar yang sama. Tukar buat langit, tukar buat bumi, tukar tu juga buat Quran. Aku maksudnya. Tak kena ruana. Bekah ketua Presiden UMNO. Disebut apa? Berarti masalah hudu. Haji sesat. Haji akan masuk neraka kalau buat hudu.
tahun 92 rekod, ada bukunya, ada surat khabar. Marah ke buat hudud sampai dia sebut Haji Hadi sesat. Sesat, reti ke sesat-sesat ni? Dia mengerti ke sesat ni? Bukan sesat tak jumpa jalan nak jumpa mamak tu, sesat juga tapi tak sudah waktu. Ada sesuatu lagi sesat ya. Sesat tak jumpa pintu syurga. Demo nak masuk syurga, masuk neraka dia punya pasal, tapi depan demo ni, depan kita ada syurga dan neraka. Ma ba'dal mauti musta'tab illa al-jannatu wan nar. Lepas pada mati tak ada pilihan lain pada syurga neraka. Nak boleh ke syurga ni, syuting lalu atas dunia. Nak pergi ke neraka pun syuting lalu atas dunia. Bukan jangan-jangan bangun kubur baru tu syurga neraka, tak ada. Yauma yaqul munafiqun wal munafiqat lil ladzina amanu duruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura dalam surah Al-Hadid. Dalam surah Al-Hadid waya akhirat ya Muhammad, ya watal mu'minina wal mu'minat yas'anu rum baina aydihim wa ya Muhammad waya kau akhirat kelak bila bangun kubur orang mukmin awal-awal lagi cahaya tunggu dia. Orang munafik sakit orang kafir dah. Orang munafik dia panggil orang mukmin. Unzuruna naqtabis min nurikum. Nanti kawan kata, kawan nak tumpang cahaya dia. Supaya malam ni kalau balik ke rumah tak bawa lampu. Kalau lampu pecik, dah kita tak bawa lampu ni, panggil orang dalam lampu, tunggu sekejap kawan nak tunggu. Kawan nak tunggu dia. Lubang kau, pacak kau, cewek kau. Akhirat pula gitu juga. Ada bangun kubur ada lampu. Tu kan. Akhirat pula tari tak ada, elektrik tak ada, jamu tak ada. Yang adanya nur Quran. Nur yang kita guna Quran ni, hak ni halal Quran kata, hak ni haram Quran kata, ini merupakan suluhan daripada Quran. Suluhan ni cerah ni terbawa-bawa ke akhirat. Kepada orang hidup di dunia ni dengan ekonomi pun dia guna Quran. Budaya pun guna Quran. Politik pun guna Quran. Rumah tangga pun guna Quran. Apa saja guna Quran. Quran ni akan menjadi lampu akhirat kelak, bawa dia terus ke syurga. Daripada orang tak guna Quran, tolak Quran, ambil sosialis ke, ambil nasionalis ke, ambil komunis ke, ambil gapo ke, dia akan panggil. Nanti kawan kata kan kita dua di sekampung kan kita dua di serumah kan. Ketika tu dah Tuhan jawab, irji'u wara'akum faltamisu nura. Balik semula ke dunia cari renung cahaya, bukan cari sini dah. Suruh balik semula ke dunia supaya kita suruh orang tua jadi muda semula. Tengok orang muda seronok, gagah lah, kecek lah, bini muda. Kita orang tua bokok kalau boleh aku muda kata kecek boleh lah, tapi orang tua tak boleh buat apa. Makan majung sunya bombing tak ada apa dah. Irji'u wara'akum faltamisu, balik semula. Ketika tu orang panggil tempelok, sakit hati lah. Ketika tu menangis berdarah sekalipun. Tu biar air mata berdarah tak boleh balik semula ke dunia tu. Jadi nak ke Quran learn ni. Semayang cara Quran, makan cara Quran, politik cara Quran, bercerah cara Quran, perang cara Quran, sepuluh Quran tu. Barulah kita bangun kubur akhirat kelak dipandu oleh cahaya Quran. Ini ya duk geger sangat. Jadi sibuk sangat supaya Quran Islam ni. Kerana dunia tidak berhenti sekat dunia dak. Dunia ni ada ujung dia, pasti berbalik akhirat. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban ya'kul. Muhammad, kalau orang tak percaya bahawa manusia lepas pada mati hidup balik, tunjuk ke dia bumi hok mapuh, kering kote bumi, padi mapuh, rupuk mapuh, lalai mapuh, kena ligai